Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ajmal Mujidi bin Muhammad Najib. Baiklah, hari ini saya bersama rakan-rakan saya yang lain akan membentangkan mengenai analisis RFH kemahiran membaca bagi subjek BMMB 3223 pengajaran kemahiran bahasa dalam bahasa Melayu. Baiklah, tanpa berlengah lagi, mari kita saksikan pembentangan ini dengan lebih lanjut. Perbentangan ini terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan, iaitu saya sendiri, Muhammad Ajmal Mujidi bin Muhammad Najib, saudari Nur Adina binti Muhammad Rusli dan juga saudari Nur Iman Julia Zulaika binti Muhammad Rusli. Baiklah, kami telah pun dapatkan rancangan pengajian harian daripada saudari Nur Hazlina binti Muhammad Arifin yang merupakan pelajar ambilan 2327 yang telah pun berpraktikum di Sekolah Kebangsaan Kepong. Baiklah, rancangan pengajian harian ini mengerangkumi kemahiran membaca, iaitu mata pelajaran yang dikhususkan adalah bahasa Melayu. Baiklah, rancangan pengajian ini berfokuskan kepada pelajar tahun 4, iaitu tahun 4 amanah. Bilangan murid yang diperuntukkan untuk sesi pengajaran pada kali ini adalah seramai 30 orang dan rancangan pengajaran harian ini disediakan untuk pengajaran dan pembelajaran yang akan berlaku pada 28 September 2025. Baiklah, untuk rancangan pengajaran harian ini menggunakan tema kekeluargaan dengan tajuk Mari Cuba. Baiklah, RPH ini berfokuskan kepada kemahiran aspek tata bahasa dengan standard kandungannya iaitu 5.1, memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajarannya pula adalah murid boleh memahami iaitu 5.1.4, memahami dan menggunakan kata bilangan mengikut konteks. Dan untuk objektif pembelajaran ini pula, pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama menjelaskan konsep dan jenis kata bilangan dengan betul, menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata bilangan daripada bahan video. Yang ketiga, membaca ayat dan mengenal pasti kata bilangan yang tepat. Dan yang terakhir, mengelaskan kata bilangan mengikut kategori dengan betul sekurang-kurangnya 3 daripada 5. Baiklah, kriteria kejayaan dapat dikenal pasti melalui beberapa aspek tertentu sekiranya. Yang pertama, murid dapat menyenaraikan kata bilangan dengan betul. Yang kedua, murid dapat mengelaskan kata bilangan mengikut fungsinya. Dan yang ketiga, murid dapat membina ayat menggunakan kata bilangan yang betul. Baiklah, ini adalah beberapa maklumat sedikit sebanyak maklumat mengenai RPH yang telah kami dapatkan daripada saudari Nur Hazlina. Maka oleh itu kami telah pun menjalankan sebuah simulasi pengajaran dan pembelajaran untuk menganalisis kemahiran bahasa, iaitu kemahiran membaca dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Baiklah, kita bergerak kepada segmen yang seterusnya. Baiklah, RPH ini sebenarnya berfokuskan kepada kemahiran membaca dalam bahasa Melayu tahun 4. Pengajaran dan juga pembelajaran ini menekankan penguasaan tata bahasa melalui pembacaan teks. Tujuan PDP adalah untuk membantu murid memahami dan menggunakan kata bilangan yang betul. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada sedikit isi kandung yang akan dibentangkan mengenai kemahiran membaca. Yang pertama iaitu dari segi pengenalan, keberkesanan PDP, kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Seterusnya diikuti dengan rancangan tindakan susulan iaitu intervensi, pencapaian objektif dan akhir sekali kesimpulan. Baiklah, untuk pengenalan, kemahiran membaca merupakan salah satu kemahiran asas dalam pembelajaran bahasa Melayu yang penting untuk memastikan murid dapat memahami maklumat yang disampaikan melalui teks. Dalam pengajaran ini, murid akan membaca ayat mudah, seterusnya mengenal pasti penggunaan kata bilangan dalam konteks yang betul. Melalui aktiviti bacaan ini, murid bukan sahaja dapat meningkatkan keupayaan mereka untuk memahami isi kandungan ayat,
malahan dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang kata bilangan seperti kardinal, himpunan, pecahan, pisahan dan tak tentu dalam situasi sebenar. Pendekatan ini juga membantu murid untuk membina kefahaman yang lebih jelas terhadap hubungan antara perkataan dan juga makna, di samping meningkatkan kelancaran mereka membaca serta keyakinan dalam menyampaikan maklumat secara lisan. Dalam rancangan pengajaran harian tersebut, sesi dimulakan dengan set induksi. Baiklah, untuk keberkesanan PDP melalui set induksi dilaksanakan dengan baik melalui penggunaan bahan mawjud dan soal jawab berkaitan dengan kata bilangan. Aktiviti ini berjaya menarik perhatian murid serta mengaktifkan pengetahuan sedia ada mereka. Penglibatan murid adalah memberangsangkan apabila mereka dapat menjawab soalan secara spontan yang diberikan oleh guru. Namun, penambahbaikan boleh dilakukan dengan memasukkan elemen yang lebih interaktif seperti permainan ringkas ataupun visual yang lebih dinamik untuk meningkatkan lagi keterlibatan semua murid. Jadi, dari segi keberkesanannya kita anggap sebagai baik kerana dapat menarik minat dan juga menyediakan murid kepada pembelajaran tentang kata bilangan. Keberkesanan PDP langkah yang pertama, guru menyampaikan isi pelajaran melalui video dan slide interaktif, diikuti dengan aktiviti menyalin nota dan soal jawab. Murid dapat memahami konsep dan jenis kata bilangan dengan baik. Aktiviti menyenaraikan kata bilangan dan membina ayat juga membantu mengukuhkan pemahaman. Namun, aktiviti menyalin nota kurang menggalakkan pembelajaran aktif dan boleh digantikan dengan aktiviti kolaboratif. Keberkesanannya adalah baik dari segi objektif pemahaman tercapai, tetapi boleh dipertingkatkan dari segi keaktifan murid. Keberkesanan PDP langkah yang kedua, aktiviti cari dan tampal memberi peluang kepada murid mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks sebenar. Murid dapat mengisi tempat kosong dengan kata bilangan yang sesuai dan membaca semula ayat dengan betul. Aktiviti ini menunjukkan elemen pembelajaran kontekstual dan berpusatkan murid. Walau bagaimanapun, terdapat kemungkinan murid lemah menghadapi kesukaran tanpa bimbingan mencukupi. Keberkesanannya baik, iaitu murid dapat mengaplikasi pengetahuan, namun perlu perbezaan tahap. Keberkesanan PDP langkah ketiga, aktiviti kuis secara dan talian berjaya meningkatkan motivasi dan pelibatan murid melalui elemen gamifikasi. Murid menunjukkan minat dan semangat bersaing untuk menjawab soalan dengan betul. Aktiviti ini juga membantu guru menilai tahap penguasaan murid secara serta-merta. Namun, kawalan kelas dan pengurusan masa perlu diberi perhatian agar semua murid terlibat secara seimbang. Keberkesanan yang sangat baik iaitu dapat meningkatkan motivasi dan mengukuhkan pembelajaran. Keberkesanan PDP bagi penutup atau refleksi. Penggunaan exit ticket sangat sesuai sebagai pentaksiran formatif untuk menilai pencapaian objektif pembelajaran. Murid dapat merumuskan isi pelajaran dan guru dapat mengesan tahap penguasaan mereka. Pemberian pujian juga meningkatkan motivasi murid. Walau bagaimanapun, refleksi boleh diperkukuh dengan melibatkan murid secara lisan dalam membuat rumusan. Keberkesanan yang sangat baik iaitu pentaksiran berlaku secara efektif dan berfokus. Bagi kekuatan, RPH disusun secara sistematik dan lengkap, iaitu start, interaksi hingga penutup. Objektif pembelajaran jelas, spesifikasi dan boleh diukur. Contoh, sekurang-kurangnya 3 kata bilangan, 3/5 betul. Penggunaan pelbagai BBM seperti video, slide interaktif dan word yang menyokong pembelajaran abad ke-21. Mengaplikasikan PAK 21 seperti kolaboratif, gamifikasi dan pembelajaran kontekstual. Aktiviti berpusatkan murid iaitu murid aktif menjawab, membina ayat dan kuis. Pentaksiran formatif digunakan seperti exit ticket, kuis dan juga pemerhatian. Untuk kelemahan, terdapat sedikit ketidaktepatan istilah. Contohnya penggunaan penjodoh bilangan bercampur dengan kata bilangan. Aktiviti menyalin nota daripada video kurang selari dengan pendekatan aktif
iaitu bermaksud lebih kepada kaedah tradisional. Manakala, ia tidak dinyatakan secara jelas pengurusan masa bagi setiap aktiviti kecil dalam langkah kurang elemen pemulihan dan penghayaan yang spesifik untuk murid berbeza tahap. Seterusnya, pentaksiran ini tidak dinyatakan secara terperinci dari segi instrumen rubrik atau tahap penguasaan. Seterusnya ialah peluang. Pertama ialah penggunaan teknologi seperti word wall atau video yang boleh dipelbagaikan lagi kepada pembelajaran digital interaktif seperti quizzes dan Padlet. Aktiviti juga boleh dikembangkan kepada pembelajaran kooperatif, contohnya seperti think, pair, share. Seterusnya, boleh mengintegrasikan lebih banyak kirbat, iaitu seperti mencipta ayat yang kreatif atau situasi yang sebenar. Dan akhir sekali, sesuai untuk pelaksanaan pentaksiran bilik darjah PBD secara berterusan dan topik kekeluargaan membuka ruang kepada pembelajaran konseptual yang lebih mendalam. Seterusnya ancaman. Pertama, kekurangan masa boleh menyebabkan tidak semua aktiviti sempat dilaksanakan dengan berkesan. Kedua, ketergantungan kepada teknologi seperti internet atau alat yang boleh mengganggu PDP jika berlaku masalah teknikal. Seterusnya, tahap murid juga yang pelbagai boleh menyebabkan sebahagian murid tercicir. Keempat ialah murid pasif mungkin kurang terlibat dalam aktiviti berbentuk sukarela seperti menjawab soalan di hadapan kelas. Dan akhir sekali, gangguan kawalan kelas semasa aktiviti permainan atau quizzes. Dengan tindakan susulan intervensi, di sini terdapat pelbagai, iaitu intervensi pemulihan, memberikan latihan tambahan berbentuk lembaran kerja mudah, bimbingan secara kumpulan kecil atau individu, menggunakan kad imblas iaitu flashcard untuk membantu pemahaman asas, memberi contoh ayat mudah dan berulang untuk pengukuhan. Intervensi pengayaan, murid cemerlang diminta membina karangan pendek menggunakan pelbagai kata bilangan. Aktiviti mencipta dialog atau situasi menggunakan kata bilangan, menjadi fasilitator kecil yang membantu rakan lain, penambahbaikan PDP guru, mengurangkan aktiviti menyalin, menggantikannya dengan aktiviti interaktif. Seterusnya, menyediakan rubrik pentaksiran jelas, memastikan penggunaan istilah tata bahasa yang konsisten, dan akhir sekali menyusun masa aktiviti dengan lebih terperinci. Pencapaian objektif. Yang pertama, menjelaskan konsep, iaitu tercapai melalui penerangan guru, video dan soal jawab. Kedua, menyenaraikan kata bilangan tercapai sebahagian besar kerana murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata bilangan melalui aktiviti papan putih. Yang ketiga, mengenal pasti dalam ayat juga tercapai melalui aktiviti membaca dan latihan isi tempat kosong. Dan yang keempat, mengeraskan kata bilangan juga turut tercapai pada tahap sederhana, namun ia bergantung kepada keupayaan murid. Kesimpulan, keseluruhannya, kata bilangan bukan sahaja penting dalam aspek tata bahasa, namun malah mempunyai hubungan yang signifikan dengan kemahiran membaca. Penguasaan yang membolehkan murid memahami maklumat dalam teks dengan lebih tepat, khususnya dengan melibatkan jumlah, kuantiti dan urutan. Selain itu, kefahaman terhadap kata bilangan membantu murid meningkatkan keupayaan membaca secara bermakna kerana mereka dapat mentafsir isi kandungan dengan jelas tanpa kekeliruan. Hal ini turut menyumbang kepada kelancaran membaca serta keupayaan menjawab soalan kefahaman dengan lebih tepat. Oleh itu, pengajaran kata bilangan perlu diberi penekanan kerana ia bukan sahaja mengukuhkan tata bahasa, namun juga menyokong perkembangan kemahiran membaca secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, cikgu. Ya, semua boleh sihat hari ni? Sihat. Alhamdulillah. Baiklah adik. Hari ni agak-agak kita nak belajar tentang apa adik? Apa ya? Tak tahu dah. Tahu? Kalau sesi lepas kita belajar tentang kata adjektif. Betul? Betul. Hari ni kita akan belajar tentang kata bilangan. Pernah dengar tentang kata bilangan? Pernah? Pernah? Pernah. Tak tahu? Tak tahu. Asa-asa tak tahu dah? Kata bilangan. Nak. Cikgu rasa kalau kamu belajar tentang kata bilangan, kamu tak apa kata bilangan tak apa, cuma kamu sedar bahawa itu adalah kata bilangan. Jadi, cikgu telah membawa sedikit yang kamu tengok apa yang kita nak belajar pada hari ini. Wah, cantiknya. Lawa tak ni? Lawa tak? Lawa. Tahu.
hilang. Macam tu. Tak kena sangat pun. Tak apa. Okey, baiklah. Kalau kamu tinggal tadi, kita akan belajar tentang kata bilangan. Okey. Apa maksud kata bilangan? Adila nak baca? Kata bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk menunjukkan jumlah, bilangan atau kuantiti sesuatu benda, orang atau perkara. Oh, jadi kata bilangan tu menunjukkan tentang jumlah, bilangan, kuantiti, benda ataupun orang atau perkara. Jadi untuk mengetahui kamu semua, kata bilangan ni ada keseluruhannya ada 6 dan ataupun setengah katakan 7. Baiklah. Hari ini kita yang tahu ni kata bilangan kardinal. Kata bilangan kardinal ni merujuk kepada bilangan tepat dan boleh dikira. Gitu. Contohnya 1, 10, 3, 2. Maksudnya kita boleh kira berapa. Kita tahu jumlah nilai tetap ni berapa. Contoh, cikgu ada 2 rumah. 2 rumah. Ataupun Adina mempunyai sepasang Adina mempunyai 2 mata. Gitu. Baiklah, sebenarnya kata bilangan tak tentu. Dan apa pun kata bilangan tak tentu. Jadinya jumlahnya kita tak tentu lah. Kita tidak dapat pastikan berapa jumlahnya. Jadi contohnya adalah ramai, banyak, berapa, sedikit. Jadi kita gunakan perkataan kata bilangan tak tentu ni untuk merujuk benda yang kita tak pasti jumlahnya. Contohnya, pelajar di sekolah itu ramai, tapi kita tak tahu berapa ramai pelajar sekolah itu. Berbanding dengan tadinya tadi kita tahu berapa. Contohnya, okey, murid kelas itu ada 24 orang. Baiklah, seterusnya kata bilangan himpunan. Baiklah, kata bilangan himpunan ni menunjukkan himpunan ataupun sekumpulan lah. Maksudnya kita melihat kepada himpunan ataupun pada satu kumpulan tersebut. Contohnya semua sekalian maksudnya contoh para murid, sekumpulan ataupun semua pelajar ataupun sekalian pelajar, sekalian guru dan sebagainya lah. Dan seterusnya pecahan. Kalau pecahan ni kamu mesti ingat definisi, betul tak? Jadi kata bilangan pecahan ni kita gunakan untuk menunjukkan sebahagian daripada keseluruhan. Contohnya sebahagian, setengah, suku, separuh, 1/4 dan sebagainya lah. Maksudnya kita menunjukkan beberapa bahagian daripada keseluruhan. Contoh kamu potong kek, kamu ambil 1, maksudnya sebahagian daripada kek kamu itu kamu ambil daripada keseluruhannya. Dan ada sekali pisahan. Dan kata bilangan pisahan ini menunjukkan satu demi satu ataupun secara berasingan. Contohnya masing-masing, tiap-tiap, setiap. Maksudnya kita gunakan untuk pisahan ini untuk membezakan satu di antara satu yang lain lah. Boleh faham? Okey, baiklah. Selesai sesi English kita pada kali ini. Jadi kalau nak tengok kamu faham tak, kita bergerak kepada segmen seterusnya. Menarik tak ni? Rasa minat tak nak belajar ni? Naik! Tidak ya?
Okay, baik. Baik murid-murid. Tadi kamu sudah lakukan sedikit aktiviti permulaan. Kamu telah tengok video yang telah cikgu paparkan, betul tak? Nanti cikgu minta kamu untuk tulis beberapa dan bina ayat menggunakan kata bilangan betul. Jadi untuk memastikan asas pemahaman kamu lebih utuh, kamu perlu menyusun ataupun isi tempat kosong menggunakan kata bilangan yang telah cikgu sediakan. Jadi kamu susun dan kamu perlu isi tempat kosong. Boleh? Nanti selepas selesai, cikgu minta kamu baca semula dengan ayat yang penuh. Dan cikgu nak kamu pastikan tiada satu pun kesalahan yang boleh? Boleh. Ya. Baik. Berikut merupakan soalan yang telah cikgu berikan kepada kamu berdua untuk kamu selesaikan. Betul? Jadi, kalau kita tengok di sini, ada tempat kosong yang cikgu suruh kamu isi berdasarkan kata bilangan yang telah cikgu berikan kepada kamu berdua. Baiklah, yang pertama, kita tengok soalan yang pertama. Tarian ini dipersembahkan sejak tahun dahulu. Baiklah, Iman, apa jawapan yang sesuai untuk diletakkan yang kamu pilih untuk diletakkan ke dalam ruangan kosong tersebut? Silakan abang-abang. Beratus-ratus. Beratus-ratus. Jadi ayat apa namanya berbunyi? Kerana ini dipersembahkan sejak beratus-ratus tahun dahulu. Okey, baik, betul, tepat. Yang kedua, Davus terdiri daripada peralatan muzik seperti mana? Jadi, Alina, silakan. Davus terdiri daripada beberapa peralatan muzik seperti rebana, gong dan buah davus. Baik. Tapi kenapa jawapannya beberapa, Alina? Sebabnya ada macam seperti rebana, gong dan buah davus. Okey, betul. Sebab beberapa menunjukkan yang tak tentu. Jadi jumlahnya ada banyak. Jadi kita gunakan beberapa untuk mewakili benda-benda seperti rebana, gong dan davus. Baiklah, yang ketiga, untuk mempersembahkan tarian davus, sekurang-kurangnya orang diperlukan, iaitu pemain rebana, pemain gong dan penari. Baiklah, apa jawapan yang sesuai untuk ayat ini? Kalau Iman? Jawapan saya 3. Kalau Alina? 3. Kenapa kamu cakap 3? Sebab dia senaraikan pemain dekat situ. Betul, tepat. Dia ayat ini telah mensenaraikan pemain rebana, pemain gong dan juga penari. Jadi ayat ini mewakili kepada bilangan orang. Seterusnya, terlihat pula pada ayat ini kamu duduk untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini sampai kita dulu. Jadi kita akan buat satu sesi refleksi. Boleh? Dalam sesi refleksi ini, cikgu nak kamu
Nanti kat apa yang kamu faham, apa yang kamu dapat pada hari ini, ya. Nanti cikgu akan berikan kamu borang untuk kami yang kamu faham. Boleh? Boleh. Boleh. Untuk latihan pengutuhan, kita akan buat sedikit quiz online. Quiz atas saya. Boleh? Menggunakan kamu untuk edit tiket, kamu isi apa yang kamu dapat pada hari ini, apa yang kamu pelajari pada hari ini. Jadi cikgu mohon kamu berdua tolong isi dengan jujur, ya. Kalau kamu tak faham, kamu cakap tak faham. Kalau kamu faham, cakap kamu faham. Dan tolong nilai skala senang hingga mudah untuk pelajaran kita pada hari ini. Boleh? Boleh. Sila isi. Nanti cikgu nak ambil semua, ya. Okey, nanti dah siap bagi cikgu. Okey, baik, dah boleh dah siap? Dah, okey, baik. Mana segmen? Dah cikgu. Okey, baik, terima kasih. Baiklah, murid-murid, sekian sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu ingat dan catat tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Dan semoga kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Kita akan belajar pelajaran lain, insyaAllah. Sampai sini saja terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.